Ini dalam video tentang doktor berkabung pakai lilitan putih di songkok. Bercanda. Ramai yang pertikai tindakan Dr. Mazah memakai lilitan putih di songkok ketika menghadiri majlis resmi. Adakah ini benar-benar bercanggah dengan syariat atau ada penjelasan yang ramai terlepas pandang? Jom dengarkan penjelasan beliau sehingga habis kerana isu ini bukan sekadar soal pakaian tetapi berkait dengan prinsip memahami agama berdasarkan dalil dan hikmah. Selamat datang di channel Salaf Malaysia. Mari kita simak videonya dari sekarang. Dia tanya baru-baru ni dalam video tentang doktor berkabung pakai lilitan putih di songkok. Bercanda. Pertama, saya nak bagi tahu kaedah lah, betul lah soalan ni dia tanya. Pertama ialah yang mufti ke, ustaz ke, syekh ke buat, dia bukan hujah syariah. Hak hujah qala Allah, qala Rasulullah. Kau kata mufti buat jadi boleh balik, tak boleh, dia tak jadi. Hak tu dulu kita kena pegang prinsip dulu. Tengok mufti buat boleh kot, tak boleh. Nabi buat baru kira boleh ke tak boleh. Jangan hujah yang tu. Yang kedua ialah saya pergi tu, dah tanya ni, saya pergi tu bukan pergi berkabung, saya pergi mewakili Istana Perlis ke Istana Johor. Jadi pergi ke sana, dia protokol nak masuk ke dalam istana tu, dia itu pakaian dia lah. Kalau setakat kita satu orang je, kita tak apalah, Assalamualaikum, kita balik lah kan. Tapi ini protokol bagi mewakili, menjaga antara dua kemaslahatan. Antara satu benda ni yang sebenarnya kita pakai itu tak ada kaitan dengan niat tu. Yang kedua ialah hubungan antara dua negeri ya. Hubungan negeri yang mana kalau kita tak pi tu, kesan dia hak lain tu dia main lebih tak menarik dibandingkan masalah tu. Kan? Kadang-kadang ada benda kita kena ambil akhafu darurain. Itu pandangan saya, mudarat yang lebih ringan dalam keadaan tu. Agama tak bagi kita potong kaki, Tuhan nikmat. Tapi kalau kecil manis tak potong sampai nak naik ke lutut, dia kepotong lah. Bukan kata sunat potong kaki dah. Dia tengok tu, dia hang potong kaki, aku pun potong juga. Jangan. Hang tak ada pasal, jangan duk pergi potong. So kita yang tak ada pasal tak payah duk lilit kepala lah. Tapi orang ada pasal dalam keadaan tertentu disebabkan situasi yang tertentu, yang mana yang kita nak kena jaga antara dua keadaan. Kalau duduk saja-saja pergi duduk lilit, tak ada pasal lah. Tu mesti lilit, aku lilit dah. Kena tanya kalau kita pasal apa kan. Jadi kita pun melilit tu masa nak masuk tu je lah. Pasal kita wakil kan. Okay, apa ni? Lepas dah makan mana ni? Dah makan tak bawa dia jawab ni. Potong kuku, cabut bulu ketiak, cuci cuci hari-hari dan bersunat adalah fitrah yang dilakukan. Adakah bersunat perlu ada kenduri? Apakah hukum orang mengadakan kenduri? Dia ada dua benda lah. Bersunat tu bukan sunat dah, khitan, berkhatan tu. Sagi orang berheran pula, apa beza bersunah, sunat, sunat. Bezanya hampa panggil kan, khitan lah, dia khitan. Khitan ni tak ada lah disunatkan kenuri ke apa. Tapi barangkali lah kot dulu orang budak-budak takut ke apa kan, nak bagi happy budak-budak ni, mereka buatlah jamuan ramai bagi ceria sikit. Jadi lama-lama orang buat macam kenuri, tak ada kaitan sunat untuk nak berkhatan kena kenuri, tak payah. Tapi lah ni pun orang tak buat dah kan. Tapi kalau ada orang buat tu sekadar kerana dah ramai-ramai adik-beradik mai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya sudah beberapa menit kita mendengarkan sebuah ceramah, sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang mana disampaikan langsung oleh Dr. Mazah. Dan saya sebelum melanjutkan video pembahasan atau ceramah beliau, saya mengharap kepada kalian semua dukung dengan
channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Mari kita kembali mulai videonya dari sekarang. Sunat pula 3-4 orang, abang, adik dia apa semua main, masaklah banyak sikit, makan ramai-ramai. Sekadar itu tidak ada masalah lah. Dia bukan ada kaitan antara dua tu, hendaklah dipisahkan. Tapi dia kata sunat kenuri, sunat berkenuri untuk khitan, ini salah. Tapi kalau dia buat jamuan itu tidak ada kaitan dengan hal tu, kerana dia berbeza dengan kenuri arwah. Kenuri arwah ni ada larangan. Yang ni hidup biasa lah. Orang kita kadang-kadang berkhitan, kadang-kadang ramai sekali, 5-6 orang pakat berimpun, Pak Ngah, Pak Lang ni pun nak tengok apa pun tak tahu. Dulu lah Allah tak buat lah. Cuma dulu ni khurafat dia banyak lah, pergi jurih kepala lah apalah. Cuma kalau nak buat, jangan adakan kaitan benda tu. Ataupun ambil duit tu bagi hadiah kat budak tu, bagi dia happy sikit. Bagaimana orang di sisi Allah mengupah tukang buat sesuatu kerja tetapi hanya bayar separuh upah saja, tidak mau bayar dah. Tak mau bayar dah. Ada dua keadaan ni. Baik salam, dia kalau sekiranya kita tempah satu barang seperti mana yang kita sifatkan, dia telah tunaikan sifat itu. Kita minta, kita upah almari 3 pintu, tingginya 8 kaki, semua benda exactly macam mana yang kita minta, dia buat. Lepas tu dia masyak barang, kita tak mau bayar, berdosa, haram. Kita ambil benda yang haram, bukan hak kita, separuh tu lah, kita kena sempurnakan. Sama lah, kita tempah orang supaya buat catering, orang masyak mau bayar, bagi makan apa semua, kita tak mau bayar. Habis kenuri kita tak mau bayar, berdosa. Kita kata, setengah orang dia kata, "Dok, bukan aku yang makan, orang ramai yang makan, mereka yang makan yang haram." Dia ingat macam tu, mereka makan halal, yang haram. Tapi ni ada tapi dah. Kalau sekiranya kita tempah almari 3 pintu, dia buat 2 pintu ya. Dia tidak buat seperti yang kita describe kan kepada dia, kita bagi tahu tu, dia tak buat macam tu. Macam mana kita tempah tu, dia tak buat. Maka kita tengok harga dia pun tak patut lah. Maka kita boleh nilai balik harga tu, dan kita boleh potong sekiranya dengan harga yang sepadan kalau kita ambil. Otherwise kita jangan ambil. Kalau kita ambil, kita kena bayar. Kita tak sama, aku tak mau bayar, tak sama, jangan ambil ya. Jangan ambil, dan dia sana kena kena bayar balik harga ni. Assalamualaikum. Apa ni? Soalan bertaip semua kemah. Ke arah memperkukuhkan institusi masjid diperbolehkan. Soalan mohon pandangan Datuk Mufti. 1. Tentang larangan Rasulullah kepada Abdul Rahman bin Samurah dan Abu Dhar apabila mereka minta jawatan. Nabi SAW larang mereka. Abdul Rahman bin Samurah, dalam riwayat Abdul Rahman bin Samurah bukan dia minta, dia datang, dia tengok orang meminta jawatan kepada Nabi SAW. Riwayat Bukhari. Nabi kata, "Nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaihi." Kami tak lantik jawatan ni orang yang minta ataupun orang yang duk teringin. Dia tak bagi. Hak duk minta, duk teringin, tak boleh. Kalau orang duk habang kata dia duk teringin jawatan, nak jadi pemimpin, kita tak bagi kata. Asasnya macam tu, asas awal. Abu Dhar pun sama. Nabi kata, "Ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadam." Dalam hadis riwayat Muslim, "Wahai Abu Dhar, kau dha'if, ni amanah, ia pada hari akhirat kelak kerugian dan penyesalan." Nabi tak bagi. Pasal Abu Dhar tak mampu. Soalan dia ni tentang peristiwa Nabi Yusuf apabila baginda minta jawatan kerana ia mengetahui dan amanah. Nabi Yusuf alaihi salam, ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, syarah tafsir panjang ayat ni. "Ij'al li ala khazainil ard." Nabi Yusuf minta supaya dia jadi pegang khazanah Mesir.
Kan? Macam mana dia boleh minta jawatan? Kata Al-Imam Al-Qurtubi dan ulama as-siyasatul syar'iyyah, jika sekiranya seseorang dapati diri dia yang paling layak, dan kalau dibiar jawatan itu kepada orang lain, maka akan rosak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah jawaban yang sangat-sangat luar biasa yang mana disampaikan langsung oleh guru kita tercinta, yaitu Datuk Dr. Maza. Dan kali ini saya sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan beliau pada video yang sudah kita saksikan bersama, dan di akhir saya akan memberikan kesimpulan yang singkat dari apa-apa yang sudah dibahas oleh beliau pada video yang sudah kita saksikan bersama. Perkongsian Dr. Maza kali ini sangat menarik karena ia menyentuh beberapa isu yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat. Antara perkara paling penting yang dapat kita ambil ialah prinsip bahwa kebenaran dalam agama tidak diukur berdasarkan siapa yang melakukannya, sama ada mufti, ustadz, atau tokoh terkenal. Sebaliknya, ukuran sebenar ialah dalil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam isu lilitan putih pada songkok ketika menghadiri majlis kemangkatan diraja, Dr. Maza menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan bertujuan untuk berkabung, tetapi sebagai memenuhi protokol resmi ketika mewakili pihak tertentu. Di sini kita belajar bahwa sesuatu hukum perlu dilihat berdasarkan niat, tujuan dan keadaan sebenar, bukan sekadar melihat zahir perbuatan semata-mata. Islam juga mengajar kita mempertimbangkan maslahat dan mudarat dengan penuh hikmah. Beliau turut menjelaskan tentang amalan kenduri berkhatan. Disyariatkan, hakikatnya berkhatan tidak disyariatkan bersama kenduri tertentu. Namun jika keluarga ingin mengadakan jamuan sebagai tanda kesyukuran atau mengumpulkan ahli keluarga, maka ia dibenarkan selagi tidak dikaitkan dengan tuntutan agama. Ini mengajar kita supaya membezakan antara adat dan ibadah agar tidak berlaku kekeliruan dalam masyarakat. Selain itu, penjelasan mengenai upah pekerja juga sangat penting. Ramai yang mungkin memandang ringan perkara ini. Jika seseorang telah menyiapkan kerja seperti yang dipersetujui, maka menjadi kewajiban untuk membayar upahnya dengan sempurna. Menahan atau mengurangkan bayaran tanpa alasan yang sah adalah satu kezaliman dan boleh menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menitik beratkan hak manusia dan keadilan dalam urusan muamalat. Perbincangan tentang jawatan pula memberikan pengajaran besar kepada kita. Pada asalnya, seseorang tidak digalakkan meminta jawatan kerana ia merupakan amanah yang berat. Namun, terdapat pengecualian apabila seseorang benar-benar mempunyai kemampuan dan melihat bahawa dirinya lebih layak untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini menunjukkan bahawa Islam senantiasa melihat kepada maslahat umum dan kemampuan sebenar seseorang. Dr. Maza juga mengingatkan bahawa jawatan bukan sekadar kedudukan atau penghormatan. Ia adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, sesiapa yang tidak lagi mampu menjalankan tugas dengan baik, seharusnya memberi ruang kepada orang yang lebih layak demi menjaga amanah dan kepentingan umat. Akhir sekali,
Dalam isu kubur, beliau menjelaskan bahwa kita dilarang duduk di atas kubur karena terdapat hadis yang melarang perbuatan tersebut. Namun berdoa untuk si mati boleh dilakukan sambil berdiri atau berada di kawasan perkuburan tanpa perlu duduk di atas kubur itu sendiri. Ini menunjukkan betapa Islam mengajar kita menghormati orang yang telah meninggal dunia. Kesimpulannya, keseluruhan penjelasan Dr. Maza mengajar kita supaya memahami agama berdasarkan ilmu, dalil, dan hikmah. Bukan sekedar mengikut sangkaan atau kebiasaan masyarakat. Dalam setiap perkara, kita perlu berlaku adil, menjaga amanah, menghormati hak orang lain, dan senantiasa mendahulukan petunjuk Al-Quran serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa tekan like, kongsikan kepada rakan-rakan, dan tinggalkan komen pandangan Anda di bawah. Subscribe channel ini untuk lebih banyak perkongsian ilmiah yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita kefahaman agama yang benar dan menjadikan kita dalam kalangan hambanya yang senantiasa mencari kebenaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.